Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian amalan terbaik yang dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Alumerah bertajuk "Ke Manakah Aku Next?". Kami membuat kajian ini terhadap murid tingkatan 5 di mana kami dapati lebih daripada 50% murid tidak mempunyai matlamat yang jelas. Kajian ini meneroka tahap kesedaran murid terhadap pemilihan kerjaya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Antara masalah utama yang dihadapi oleh murid dalam pemilihan kerjaya adalah ketidakpastian dalam membuat keputusan, kekurangan maklumat mengenai dunia pekerjaan, pengaruh keluarga dan rakan sebaya, dan kekurangan sokongan daripada guru dan ibu bapa dalam proses pemilihan kerjaya menyebabkan murid tidak mendapat panduan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bijak. Sekarang kita beralih kepada objektif kajian ini. Kami dapati terdapat 5 objektif yang perlu dicapai oleh setiap murid sebelum menghadapi peperiksaan pertengahan tahun. Antara objektif kajian ini adalah seperti berikut. Terdapat 5 metodologi bagi mencapai objektif yang dirancang dalam kajian ini, iaitu impak yang didapati dalam kajian ini. Hampir 95% murid berlaku peningkatan kesedaran dan pengetahuan kerjaya. Pengurangan ketidakpastian dalam pemilihan kerjaya di mana murid boleh menyatakan matlamat yang jelas terhadap apa yang mereka pilih. Berlaku peningkatan kematangan kerjaya dalam diri murid. Peningkatan kualiti pendidikan dilihat dari GP tahunan sekolah yang meningkat dan mengikut kesesuaian kerjaya. Sebagai rumusan,
Daripada kajian ini, peningkatan kesedaran terhadap pemilihan kerjaya diukur melalui temu bual terhadap murid lepasan SPM tahun 2024. Assalamualaikum, saya Aina Tasya Azhari binti Abdul Rahman. Saya ingin menceritakan tentang melalui program yang telah dijalankan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling. Impak yang saya dapat adalah mengenal pasti minat, nilai dan personaliti diri saya. Saya lebih yakin dalam membuat pilihan hala tuju laluan ke institusi pengajian selepas SPM. Saya melalui eksplorasi kerjaya dan lawatan ilmiah ke institut latihan kemahiran sekaligus dapat mengukuhkan lagi pengetahuan kami dalam bidang kerjaya. Saya amat yakin program ini perlu diteruskan supaya pelajar-pelajar lebih celik akal untuk memilih pengajian selepas SPM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Farhani binti Badul Sahuri. Saya ingin berkongsi tentang unit kaunseling. Pada pendapat saya, unit kaunseling bukan sekadar beri maklumat, tetapi mereka bantu kami faham diri sendiri dan buat pilihan yang sesuai untuk masa depan kami. Saya berterima kasih kepada unit kaunseling kerana telah banyak membantu saya dalam merancang hala tuju SPM melalui program Kemanakah Aku Next, seperti ceramah kejaya, ujian minat serta sesi bimbingan individu. Perkara tersebut membuatkan saya lebih jelas tentang pilihan pendidikan yang sesuai dengan minat dan potensi diri saya. Bimbingan yang diberikan sangat membantu saya membuat keputusan yang tepat dan membina kejayaan diri untuk melangkah pendidikan selepas SPM. Saya rasa lebih yakin, lebih bersedia dan tak lagi rasa keliru macam dulu. Terima kasih Cikgu Kaunselor kerana membekalkan panduan untuk kami. Terima kasih atas komitmen dan sokongan yang tidak ternilai.